Okay, jom baca feedback daripada Puan Fatimah. Masuk Mekah dulu, pergi umrah first time. Lepas tu badan tak kuat, lupa nak pakai baju tebal dalam kapal terbang, 9 jam pergi kesejukan. Lepas tu sampai-sampai mood letih, badan letih, mood tak ada. Jadi nak buat umrah terus. Okay, ni antara real sharing. Thank you Puan Fatimah. Peringatan untuk orang-orang yang first time nak pergi buat umrah ni, ambil faham. Yang pertama sekali betul berkenaan dengan ilmu umrah tu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan persiapan kita, mental dan fizikal. Mental dan fizikal, dua-dua ni penting. Mental sebab apa? Supaya kita pergi tu kita dalam keadaan kita ready. Apa pun terjadi, insya-Allah kita akan cuba hadapi. Tu mental. Fizikal sama juga. Bila kita dah ready, stamina, makan vitamin, jaga kesihatan, barulah badan kita kuat. Contoh, ni pengalaman lah. Pengalaman yang bagus. Dia bukan isu masuk Mekah dulu ke, masuk Madinah dulu ke, tak. Yang tu dua-dua pun boleh. Ada orang lebih suka macam ni, ada orang lebih suka macam tu. Tapi yang paling penting kalau nak masuk Mekah, kalau saya suka masuk Mekah dulu. Tapi kena prepare mental. Bila nak masuk Mekah, tak ada perjalanan ni 9 jam, penat, banyak dugaan dan cabaran. Pasti tidur pun betul tak betul, waktu berubah dan sebagainya. Tapi bila kita dah ready, bila sampai dekat Mekah, kita akan lebih bersedia untuk nak mengerjakan ibadat umrah. Sebab tu ada orang buat suka masuk Madinah dulu. Ada orang suka masuk Taif dulu, semalam rehat sat. Masuk Madinah pula, takut lama sangat kat Madinah, demam pula. Ada juga. Yang penting persiapan. Jadi bila dah kita tahu keadaan macam ni, nak duduk dalam kapal terbang sejuk, jadi boleh prepare sweater, boleh prepare dan minta selimut. Dalam kapal terbang ada selimut, boleh minta selimut. Jaga pemakanan. Kalau nak tidur, bagi tahu kat pramugara tu kata dia nak tidur, tak mau makan. Contoh. Jadi yang penting persiapan mental dan fizikal. Untuk orang-orang yang kali pertama nak pergi umrah, elok dengar video-video sharing macam ni, baca komen-komen macam ni, rajin buat carian. Banyak sangat info, cuma kita rajin ataupun tak rajin. Jadi moga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share.